Malam di Muzdalifah, bermalam di Mina dan melontar di 3 jamrah pada hari tasyrik iaitu 11 dan berakhir pada 13 Zulhijjah. Baik, sebenarnya kempen kebersihan masyair yang dilancarkan pada hari ini sebenarnya merupakan formaliti sahaja. Namun sebenarnya sifat dan rasa tanggungjawab untuk menjaga kebersihan itu sebenarnya telah lama berada dalam jiwa dan sanubari jemaah haji kita. Jadi diharapkan agar sasaran dan juga penghujungnya nanti kawasan masyair jemaah haji Malaysia ini akan kekal bersih seperti mana tahun-tahun sebelumnya, sebagaikan tidak pernah digunakan, dan itulah yang diharapkan agar dapat membawa imej Malaysia terus segar di mata dunia, terutama bagi musim haji seperti ini, insya-Allah. Laporan Syam Ishak dari Makkah, Arab Saudi untuk RTM. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Terima kasih untuk Haji Syam Ishak untuk laporan daripada Tanah Suci tersebut. Terima kasih juga untuk seluruh rakyat Malaysia yang terus merealisasikan hasrat kerajaan agar menjaga nama baik Malaysia dan juga mengharumkan nama Malaysia dengan melaksanakan kempen kebersihan. Kalau tahun lepas kita laksanakan kempen kebersihan, kali ini yang berbezanya adalah kempen kebersihan hijau, kerana jemaah haji di sana mengasing-asingkan sampah-sampah itu mengikut kategorinya untuk memudahkan lagi proses pembersihan. Ini satu perkara yang cukup baik dan harap untuk kita teruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Baik, untuk segmen seterusnya kita nak bercakap tentang elak sengsara selepas bersara, iaitu pembangunan usahawan kewangan syariah. Itu berkaitan tentang kebanyakannya rakyat Malaysia ni menganggur. Jadi kita akan membincang lebih lanjut lagi tentang perkara ini, di mana menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, setakat Januari 2019 terdapat lebih 500,000 atau lebih tepat lagi jumlah 600,000 rakyat Malaysia yang dikategorikan sebagai penganggur, dan penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan juga jika kita perhatikan pada tahun 2018 dan 2019, kita dapat lihat beberapa syarikat ternama termasuk institusi perbankan, kewangan, automotif dan sebagainya menawarkan skim pemisahan sukarelawan. Dan justru itu Selamat Pagi Malaysia pada hari ini menjemput Ketua Pegawai Eksekutif PMB kita dan juga pengurusan agensi kumpulan PMB Investment Berhad, iaitu Puan Najia Abu Bakar dan juga Encik Najmi Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif PMB Investment Berhad, untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bersama dengan kami. Encik Najmi, kita perlu mulakan dengan bercakap tentang apa yang telah Hana katakan tadi, bahawa situasi pengangguran di Malaysia ini agak membimbangkan. Hampir 500,000 rakyat Malaysia menganggur. Ini penting juga kerana memberikan impak kepada ekonomi dan juga sosial secara keseluruhannya. Apa yang mungkin menyebabkan pengangguran ini terus berlaku? Adakah sikap individu yang terlalu memilih pekerjaan, ataupun memang situasi semasa? Sebab kita tengok 2 tahun kebelakangan ini, macam juga Hana katakan, banyak yang melakukan VSS, MSS dan sebagainya. Okey, terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Kalau kita tengok, salah satu komponen dan isu penting dalam pertumbuhan ekonomi negara ni adalah penggunaan tenaga kerja dan kadar pengangguran. Sesuatu negara tu, kalau kita tengok pertumbuhan dia boleh menjadi lebih kukuh, lebih mampan kalau kadar pengangguran dia rendah. Sebaliknya, kalau kadar pengangguran tinggi, bermaknanya ada pembaziran sumber manusia. Jadi kita tengok masalah ni terus merupakan salah satu daripada masalah yang agak runcing dan penting dan harus ditangani lah di Malaysia ni. Dia sebab terjadinya pengangguran tu berbeza antara individu. Setengah individu tu dia mungkin dia menganggur dalam jarak masa dekat saja, sebab tukar bekerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain, ataupun mungkin daripada habis sekolah, college semua, dia nak masuk ke alam pekerjaan. Tapi setengah individu lain pula menganggap ini satu fenomena yang mengambil masa yang lebih panjang, jika kadang-kadang mengambil masa beberapa bulan lah kalau mereka tak dapat sukar mencari pekerjaan. Jadi kami di PMB Investment ni sangat menggalakkan masyarakat dan orang ramai di Malaysia ni untuk cuba merancang kewangan mereka. Sebab jika mereka start buat perancangan kewangan mereka, mereka boleh sediakan tabungan jika ada masa-masa susah lah, masa-masa sukar. Jadi tabungan tu sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya lah 3 bulan gaji. Tapi sebaik-baiknya kalau 6 hingga 9 bulan gaji lah. Jadi kami di PMB Investment ni sangat menyokong orang ramai untuk menjana pendapatan yang berlebihan supaya tidak berlaku kesukaran jika
ada musibah nanti. Dan sudah semestinya Encik Najmi sendiri ada solution ataupun penyelesaian tentang perkara ini. Jadi apa peranan pihak PMB sendiri? Okey, setiap bidu tu dia tak bolehlah setakat bergantung kepada apa-apa bantuan daripada kerajaan semata-mata. Dia kena berusaha berdaya saing, menjadi kreatif, dan kalau kita pastikan sekarang banyak sumber-sumber pendapatan ekstra yang kita boleh buat. Ada yang bawa Grab car, ada yang buat Grab food, ataupun jadi ejen dropship, boleh jadi ejen unit amanah maupun takaful. Jadi kami di PMB Investment sangat mengalu-alukanlah kepada mereka yang berumur 21 tahun di atas untuk menyertai kami sebagai perunding unit amanah. Dan kami akan berikan latihan di peringkat agensi maupun di peringkat syarikat. Jadi banyak peluang lah bagi mereka perunding unit amanah ni yang mencapai sasaran jualan ni. Dia macam-macam insentif dia ada. Boleh pergi trip dalam negara, luar negara, ataupun naik pangkat. Baik, itu mungkin yang common yang ditawarkan oleh banyak sektor pekerjaan, tapi secara spesifik mungkin Puan Najdiah boleh kongsikan apa sebenarnya bagaimana potensi pelaburan dalam kewangan Islam ini di Malaysia sekarang ini, dan manfaat yang perlu untuk kita rebut sebagai rakyat Malaysia, bukan saja tertumpu kepada sektor-sektor perkhidmatan awam misalnya ataupun swasta pekerja macam biasa. Sebaliknya, kalau kita tengok banyak syarikat dah tawarkan unit amanah saham dan sebagainya. PMB menawarkan kelebihan apa berbanding yang ada di pasaran sekarang ni? Okey, terima kasih Cik Andy. Okey, kalau macam sebut tadi tentang pelaburan kat sini, especially untuk masyarakat kita di Malaysia, kadar celik keuangan itu masih sangat-sangat rendah. Itu peranan kita di PMB actually adalah untuk didik masyarakat juga dalam budaya menabung, melabur dan sebagainya. Dekat kat sini pentingnya company-company macam kita ni yang untuk mengelakkan berlaku scam, yang tertipu dan sebagainya. So macam Cik Najmi sebut tadi, peluang untuk rakyat Malaysia juga bukan terlibat untuk melabur, tapi juga untuk ambil peluang untuk berbisnes, maksudnya lebih secara tak langsung berbisnes atau bina kerjaya bersama PMB Investment. Tugas kita ni adalah untuk keluar sebarkan ilmu-ilmu perusahaan keuangan pelaburan yang tepat, maksudnya supaya tidak berlakulah yang kita tengok banyak yang tertipu dan sebagainya. Sangat menakutkan sebenarnya. Ini PMB certified lah kalau anda tidak perlu was-was kerana diiktiraf kebenarannya itu, supaya ada kesahihannya itu. Betul. Baik, tadi Encik Najmi bercakap berkenaan dengan latihan yang diberikan sebab pelaburan ni. Saya pernah juga bersama Syahril Sarafuddin, kami pernah hadir ke satu taklimat berkenaan pelaburan. Memang susah nak faham. Susah agak nak faham. Jadi latihan intensif itu perlu diberikan. Untuk PMB sendiri, mungkin Puan boleh ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan input-input yang diberikan supaya mereka, sebab masa yang saya datang tu ada tahap mula-mula macam amatur, lepas tu ke tahap lain, ke tahap lain. Ada juga PMB? Yes, ada juga. Macam saya di peringkat agensi pun memang kita menekankan konsep macam tu. Kita buat roadshow ke merata di Malaysia ni. Kita nak educate daripada awal. Kita tengok level-level pemahaman masyarakat. So, kita pergi pada anak-anak yang baru grad contoh. Of course lah kita tak boleh tahap yang terlalu tinggi, memang dia tak nampak. So kita lebih layman punya ni. And then actually melabur ni tak susah sebenarnya kalau ada ilmu. Syarat dia mesti ada ilmu. Kena menuntut. Nak menyampai ilmu tu pun satu isu. Juga sebab kadang-kadang kita terlalu tinggi dengan bahasa jargon dan sebagainya. Itu menyukarkan pemahaman sebenarnya. Okey, seperti yang dicakap tadi, banyak sebenarnya syarikat yang menawarkan pelaburan amanah saham. Jadi mungkin Cik Najmi boleh kongsikan apa yang sokongan dan bantuan diberikan kepada mereka ini untuk meneruskan pelaburan ini. Okey, di PMB Investment kita banyak buat inisiatif untuk membantu melahirkan usahawan kewangan syariah lah. Contohnya salah satunya kita ada online sales lead management. Dia punya short form dia awesome. Benda tu pun awesome kan. Okey, dia ni awesome ni dia memberi perunding unit amanah ni mendapat prospek pelabur. Dia boleh dapat through Twitter ataupun Facebook ataupun media sosial lah. So senang, perunding unit amanah ni boleh terus pergi berjumpa dengan pelabur tu. Itu salah satu inisiatif yang kita cuba tolonglah. Dan juga keduanya kita ada keberbagai produk. Maknanya PMB Investment sentiasa berusaha untuk melengkapkan usahawan kewangan jadi wholesome. Dia jadi satu. Salah satunya kita ada buat collaboration dengan My Angkasa Amanah, di mana mereka memberi perkhidmatan wasiat dan hibah. Maknanya complete
financial planning lah untuk mana-mana individu yang ingin berlabur dengan kita lah. Jadi kita cuba beri kepelbagaian produk tu kepada pengundi-undi amanah kita lah. Puan Najdia, pelaburan ni salah satu syarat pentingnya adalah kita perlu ada duit. Namun bezanya adalah duit pada skala yang banyak ataupun pada skala yang sikit. Untuk PMB ni mungkin di tahap mana range-nya untuk permulaan? Okey, saya suka soalan tu. Okay. Satu stigma masyarakat bila sebut saja pelaburan orang akan fikir tentang modal. Modal berapa pula modalnya? Menariknya dekat PMB yang juga menarik minat saya untuk bawa lagi ramai konsultan untuk share lagi peluang-peluang ni pada orang luar. Kita hanya bermula dengan 100 sebenarnya. Wow. 100 boleh saja join kita lepas sudah ni. bermula. Boleh terus join. Boleh terus isi borang. Kalau ikut logik biasanya dalam wallet kita dalam poket sentiasa adalah insya-Allah RM100, betul tak? Betul. And then banyak lagi yang macam pihak syarikat support. Maksudnya kita melabur dengan 100, lepas tu bulanan cara penambahan boleh buat online dan sebagainya. Untuk tambahan bulanan hanya 50. Serendah RM50. So tiada alasan lah untuk kita kata tak mampu untuk melabur. Hana bujang kan? Bujang biasa tak banyak komitmen. Jadi RM100 tu macam tak ada apa-apa. Boleh. Tak ada komitmen. Macam Hana sebenarnya berminat sebenarnya nak menyertai tapi tak yakin. Jadi sebenarnya macam mana nak ubah persepsi orang tu? Kadang-kadang dia kata susah nak meyakinkan orang ni. Konsisten juga. Macam nak konsisten dalam pelaburan ni? Okey, itu peranan konsultan macam saya and kumpulan dan sebagainya. Kita sebenarnya kita kena letakkan matlamat dulu. Nampakkan pelabur itu matlamat keuangan yang dia nak. Contoh dalam untuk jangka pendek, jangka panjang dan jangka sederhana. Itu yang penting. Bila dia nampak matlamat, lebih jelas. Tindakan dia lebih jelas. Itu yang ramai tak tahu dia nak simpan untuk apa. Bila kita tanya pun tak tahu kenapa dia nak simpan. Itu masalah tu. Perancangan kewangan. Perancang keuangan. Betul. Satu lagi Encik Najmi sebelum kita berakhir. Satu, macam mana nak konsisten. Kedua, jangan terburu-buru nak nampak kesan keuntungan tu. Nasihat sikit. Okey, sebab pertama kali kalau you nak buat pelaburan, make sure institution yang nak buat pelaburan tu kena ada license untuk pengambilan deposit. Maknanya license daripada bank negara, akta kewangan syarikat, akta kewangan ataupun akta kewangan Islam daripada bank negara, bukannya daripada Suruhanjaya Syarikat license apalah. Make sure dia boleh mengambil deposit. Yang nombor duanya, kalau kita buat pelaburan tu, kita jangan nak fikir untung besar, kan? Kita kena konsisten macam yang dicakap tadi lah, konsisten. Bila kita dengan untung besar ni, biasalah naluri orang kan kata masuk 1,000 4 hari dapat 20,000. Oh wow. Too good to be true lah orang kata kan. Ketiga, bila kita kata tiada risiko tu memang tak betul lah. Setiap pelaburan ada mesti ada risiko. Cuma yang tak ada risikonya kalau kita bersedekah atau kita berwakaf. Itu. Dan keempat, make sure institution yang you nak buat pelaburan tu ada pemegang amanah dia. Maknanya pengurusan ke tak boleh suka hati buat keluar duit tu lah, mesti ada trustee pemegang amanah untuk pegang. Risiko apa-apa saja memang ada risiko. Bercinta pun ada risiko untuk putus. Baik, kepada anda, ini bukan saja boleh diaplikasikan kepada anda yang masih dalam perkhidmatan, khususnya yang dalam perkhidmatan, kerana kita tak boleh bergantung kepada jaminan pencen, KWSP dan sebagainya. Sebaliknya, unit saham macam ni juga penting untuk menggandakan lagi duit, so boleh puas enjoy bila anda nak retire nanti. Lihat je nanti. Terima kasih sekali lagi Encik Najmi dan juga Puan Najah dan atas perkongsian ini. Okey, Andy, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kena rugby selepas ini.